penghuni syurga paling miskin, kemewahan dan kekayaannya seperti 10 kali ganda manusia paling kaya di bumi satu ketika dulu. Antara sifat kemewahan dan keindahan syurga ialah mata tak pernah lihat keindahan seperti itu, telinga tak pernah dengar dan tak pernah terlintas di pemikiran kita. Semua nikmat dan kemewahan keindahan tu ada dalam buku ni. Buku syurga adalah antara tajuk yang saya lama sangat teringin untuk tulis sampaikan kepada umat Nabi SAW. Proses untuk siapkan penulisan buku ni ambil masa 8 bulan. Saya dan tim berulang kali semak, menilai fakta-fakta, nak maksimumkan ayat Quran dan hadis berkaitan dengan syurga. Syurga, di sini kediaman abadiku, insya-Allah.